Harta daripada duit haram telah insaf. Adakah harta itu haram atau sebaliknya? Harta haram disipang ni sekarang nak buat ke mana? Dengar baik-baik. Harta haram ada dua. Harta haram yang wajib kena patah balik. Harta haram yang boleh kita guna dah. Itu fatwa ulama. Harta haram ke mana hak wajib pulang balik? Harta ambil orang. Faham? Dah? Dia hire tu sebab dia nipu piti orang. Tipu orang Kuala Besut 100,000. Tipu orang Jetih 200,000. Tipu orang Pasir Putih 300,000. Tipu orang Kuala Terengganu 400,000. Tipu orang Setiu 200,000. Boleh sejuta piti. Dan ni insah dah. Wajib kena pulang balik. Jelas lagi. Hak orang. Okey? Tapi kalau haram itu dia tidak terlibat ambil hak orang. Haram dia dengan Allah. Contoh, dia dulu masa dia lara, dia bekerja sebagai penari tiang. Repuang lah, mendedahkan aurat. Penari tiang ni dalam kelak-kelak malam, dia buat tiang, orang keliling, laki-laki keliling, tu korang tengok. Dia buat tiang setengah batang, dia buat tubik pakai spender saja dengan sawo kopek, musing di tiang, gelung-gelung. Tak jegi. Jadi orang lelaki, Amai. Dia tengok itu macam bakok. Bakok ada lah. Negara-negara maksiat. Jadi dia boleh upah. Tokai gaji dia 5,000 sebulan. Dia dah ambil duit orang. Dia ambil upah derhaka kepada Allah. Dia lanjang. Jadi penari bogey dan sebagainya. Ini dia insah dah. Faham lagi? Jadi pitih yang disipang tu tidak wajib dia kembalikan kepada siapa-siapa. Kalau dia nak sedekah untuk kebajikan lebih baik. Tapi ada ulama mengharuskan dia menggunakan setelah dia berminta ampun kepada Allah. Faham lagi? Itu kena faham baik. Jangan hati curi orang. Taubat dah, tak pulang balik. Mu yang hutang aku nak lari dua ni 100,000 dah ayah. Contoh 10 tahun dia lari. Dia lari hutang kita 100,000. 10 tahun kita cari jumpa. Jumpa di mana? Jumpa duduk di Kota Baru. Duduk pondok. Faham lagi? Hutang kita dah ayah 100,000. Kita mau bayar piti aku 100,000. Tak haji bayar dah. Apa? Aku taubat dah orang ni. Boleh gitu? Temu dengan Allah. Piti orang wajib bayar. Jangan buat taubat gitu. Awak sedap ramak. Pinjam 2 juta taubat dah. Tak payah bayar. Faham pedih mu lagi.